Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam sesi sembang ilmiah bersama saya dan Puan Hajah Maziah. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan memfokuskan satu sejarah yang sangat penting dalam perkembangan awal Islam, iaitu kisah di mana Nabi bersama hampir 10,000 orang mengikut baginda telah datang ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Di samping itu menziarahi kaum keluarga telah lama ditinggalkan. Dan bila mereka tiba di satu tempat yang bernama Hudaibiyah, mereka telah dihalang oleh musyrikin Mekah yang takut kehadiran mereka, seolah-olah mereka datang untuk berperang. Padahal Nabi dan sahabat datang untuk mengerjakan umrah, tidak membawa apa-apa kelengkapan perang selain daripada pedang. Jadi di sini berlaku tawar-menawar dan perbincangan di mana Nabi telah memutuskan Osman bin Affan untuk pergi berunding dengan pihak kafir musyrik Mekah. Jadi Osman pergi dan datang berita khabar angin yang mengatakan Osman telah dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah. Jadi sahabat sangat marah. Mereka sangat marah. Omar, Abu Bakar dan semua sahabat yang ada situ sangat marah. Dan mereka telah berikrar, bersumpah setia bersama Nabi, yang digelar dalam Al-Quran, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama Puan Maziah tengok sejarah Hudaibiyah ni dulu dengan lebih detail lagi. Okey. Puan Maziah? Sejarah Hudaibiyah. Okey dia. Lokasi 24 km dari Masjidil Haram dan 2 km di luar sempadan Tanah Haram di Jalan Lama Mekah Jeddah. Di Jalan Lama Jeddah Mekah. Itu lokasi dia. Okey, seterusnya Puan Maziah. Asal nama sebuah telaga Sumaishi. Asal namanya daripada sebuah telaga yang bernama Sumaishi. Dan dikenali juga sebagai As-Sumaishi. Di Hudaibiyah ini dikenali juga sebagai As-Sumaishi. Okey lagi, Puan Maziah. Tempat para sahabat melakukan bai'ah atau aku janji dan sumpah taat setia yang dikenali dalam sejarah sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'ah Ar-Ridwan. Di sini terlakarnya satu semangat ataupun janji setia, taat setia, sumpah keramat boleh dikatakan, yang dinamakan Bai'ah Ar-Ridwan. Cuba dalam Al-Quran ada dinyatakan dalam surah Al-Fat ayat 10 dan 18. Cuba Puan Maziah tengok ayat 10 apa dia kata, Sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah, iaitu berjanji setia dengan kamu, sesungguhnya mereka juga telah berjanji dengan Allah. Allah mengiktiraf mereka yang berbai'ah itu seolah-olah mereka berbai'ah kepada Allah. Dan dalam surah Al-Fat ayat 18 pula Allah mengungkapkan firman-Nya yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah meredai orang-orang yang telah berbai'ah dengan kamu di bawah pokok di Hudaibiyah itu. Jadi inilah Bai'ah Ar-Ridwan yang Allah masukkan, khususkan dalam Al-Quran sebagai meredai apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam mendaulatkan, mempertahankan maruah Islam. Jadi orang kafir Quraisy dia rasa gentar bila menengok, bila melihat, bila mendengar orang Islam berbai'ah
yang seolah-olah mengatakan mereka akan mempertahankan Islam hingga ke tisan darah yang terakhir. Mereka akan datang kembali untuk menyerang orang Mekah, ya, musyrikin Mekah. Jadi mereka orang kafir rasa gentar, lalu mereka berlakulah tawar-menawar dan perbincangan, dan akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Ya, Perjanjian Hudaibiyah hasil daripada perbincangan itu. Bersama Puan Maziah, kita tengok apa intipati di Puan Maziah. Yang pertama, Perjanjian Damai Hudaibiyah. Ya. Puak musyrikin Mekah berasa gentar dengan bai'ah orang-orang Islam. Mereka telah bersetuju untuk berdamai. Apa intipati dia? Isi perjanjian. Ya. Kaum muslimin tidak boleh masuki Mekah pada tahun tersebut. Pada tahun tu orang muslimin, orang Islam tak boleh melakukan umrah dan ziarah. Okey, seterusnya. Mereka boleh kembali semula pada tahun berikutnya, tetapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ya. Mereka tidak boleh membawa sebarang senjata kecuali pedang bersarung yang mesti disimpan dalam beg. Ya. Jadi musyrikin Mekah mengenakan syarat yang ketat. Tahun berikutnya, tahun depan baru boleh buat umrah. Itu pun 3 hari saja. Ya. Dan dengan syarat yang ketat, tidak boleh membawa sebarang senjata. Kalau bawa pedang, mestilah bersarung dan dimasukkan dalam beg. Inilah syarat antara syarat dia. Ya. Yang ada sahabat rasa tidak berapa adil ni, tapi tak apa. Kita tengok lagi. Apa syaratnya Puan Maziah? Gencatan senjata berlangsung selama 10 tahun. Ya. Dan memberi jaminan kedua belah pihak untuk hidup aman dan tidak menyerang satu sama lain. Ya, Perjanjian Hudaibiyah ni sebenarnya adalah gencatan senjata. Ya. Mereka sepakat untuk tidak serang menyerang antara satu sama lain, tidak berperang selama 10 tahun. Dan bebas, masing-masing bebas melaksanakan ibadat masing-masing. Ya. Okey, Puan Maziah, seterusnya. Siapa sahaja boleh buat perjanjian dengan Rasulullah. Begitu juga mereka yang ingin mengikat dan membuat perjanjian dengan puak Quraisy. Ya, antara lain, jika kaum Quraisy yang pergi kepada Muhammad tanpa izin penjaganya iaitu pelarian, hendaklah dihantar pulang kepada Quraisy. Tetapi sesiapa daripada pengikut Muhammad yang pergi kepada Quraisy, maka dia tidak akan dihantar pulang. Ya, ini satu perjanjian yang agak berat yang menyebabkan sahabat marah, ya, seolah-olah mempersendakan Nabi. Di mana bila orang musyrikin Mekah, biasanya hamba abdi lah, ya, yang lari ke Mekah, melari ke Madinah ikut orang Islam tanpa izin penjaganya, orang Islam mesti menghantar balik kepada orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Tapi sebaliknya, jika orang Madinah, orang Islam yang berpatah balik, macam murtad lah, berpatah balik kembali ke Quraisy, jadi Quraisy tidak akan memulangkannya balik kepada orang-orang Islam di Madinah. Ini satu perjanjian yang sangat dipertikaikan, sangat kontroversial oleh para sahabat. Namun Nabi dengan hikmah kebijaksanaan beliau, kebijaksanaan baginda, ya, baginda mengatakan, baginda mendapat wahyu daripada Allah sebenarnya, bantuan daripada Allah, ya. Nabi tak cakap sembarangan. Jadi Nabi mengatakan satu perjuangan itu mestilah ada tolak ansurnya, ya. Iktibar daripada kita tu, ya. Tak ada satu pihak yang menang, mestilah dua-dua menang, win-win situation. Jadi mendengar pendapat itu, hujah Nabi itu sahabat akur, ya. Okey. Apa kesan daripada perjanjian tu, Puan Maziah? Ada para sahabat yang tidak puas hati dengan kandungan perjanjian yang kelihatan berat sebelah dan mempersendakan
Rasulullah Ya. sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun pada hakikatnya perjanjian ini menguntungkan kaum muslimin dan agama Islam dalam jangka masa panjang. Ya. Rasulullah akan lebih bebas berdakwah dan menyebarluaskan syariat Islam hingga keluar tanah Arab. Ya. Hasilnya, baginda telah dapat berutus surat kepada Raja Habsyah, Raja Mesir, Raja Farsi, Kaisar Rom, Raja Damsyik, Gubernur Bahrain, Yamamah dan lain-lain lagi. Ya. Dalam tempoh 2 tahun sahaja, bilangan kaum muslimin telah bertambah 2 kali ganda. Ya, itulah dia kesan daripada perang Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi di sini telah terlakar satu hukum, ya, di mana bila mereka terhalang daripada melakukan umrah, padahal mereka telah berniat untuk melakukan umrah dan memakai ihram, tapi mereka terhalang macam contoh di Hudaibiyah ini, Nabi arahkan semua sahabat menyembelih seekor kambing sebagai dam ihsan. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tak ada duit untuk beli kambing, ya Rasulullah. Tak apa, kau berhutanglah dengan aku, ya, dan sampai di Banidah nanti bayar balik. Di sini kita boleh ambil sebagai hukum, bila kita terhalang, walaupun jarang berlaku ni, tapi mungkin boleh berlaku. Contohnya tiba-tiba berlaku perang, kita sampai ke Jeddah, kita dah berniat di Kandung Manazil, kan? Tiba-tiba sampai Jeddah, terstranded di airport Jeddah, tak boleh keluar, tak boleh masuk sebab berlaku peperangan. Ada kekacauan di Mekah contohnya lah. Jadi kita terhalang. Jadi macam mana kita nak buka ihram kita? Ihram hanya boleh buka selepas kita bertawaf, bersa'i, bertahalul. Tapi kita tak sempat membuat apa-apa pun. Padahal niatlah dilampiaskan. Jadi kita boleh halalkan niat kita itu dengan menyembelih dam berupa seekor kambing. Dan tak ada duit, boleh berhutang. Ya, dengan kawan-kawan kita yang ada kemampuan berhutang, dan dengan syarat bila kita kembali ke tanah air, kita lunaskan balik. Ya, namanya dam ihsan. Walaupun ini jarang berlaku, tapi ada kemungkinan boleh berlaku. Tiba-tiba penyakit melanda. Macam itu, penyakit COVID. Tiba-tiba Mekah dilanda ta'un. Tak boleh orang luar masuk. Itu maknanya kita terhalang, ya, dan kita kena bebaskan pantalan ihram kita dan rukun-rukun umrah kita dengan membayar dam yang dipanggil dam ihsan. Ya, demikian, ya, kebiasaan sejarah tentang Hudaibiyah yang sangat penting dalam sejarah Islam, awal kebangkitan Islam. Ya, okey. Kita ada sikit lagi ni. Sentuh sikit lagi. Di Hudaibiyah ini banyak ladang ternakan unta. Ya, jadi sekarang tak tahulah ada lagi tidak, tapi masa kita pergi dulu banyak. Memang kita akan singgah untuk melihat unta secara dekat. Selama tengok unta dari jauh kan, tengok dari dekat, sebab unta ini satu binatang yang special. Sebab Allah rakamkan, tidakkah kau melihat bagaimana aku menciptakan unta ini? Dia boleh berjalan di padang pasir tanpa minum selama seminggu, selama sebulan. Hebat. Jadi kita boleh tengok, ya, bersemuka dengan unta, boleh selfie dengan unta, dan yang penting boleh merasai nikmat susu unta secara mentah-mentah, ya, yang sangat baik untuk sistem penghazaman kita. Ya, itulah dia sejarah Hudaibiyah, sebut sikit, ya, suatu yang sangat unik dan sangat hebat di sisi agama Islam kita yang maha suci ini. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan bincangkan beberapa tempat lagi yang kita wajar ziarah atau lawat di Mekah ini, iaitu Masjid Jiranah dan Masjid Tanaim. Okey? Okey. Jadi sekian untuk kali ini. Semoga perkongsian kita ini, sembang ilmiah kita ini, memberi sedikit manfaat kepada bakal-bakal tamu Allah yang akan berangkat mengerjakan umrah. So, akhir kata, salam kasih sayang daripada saya dan Puan Hajah Maziah, ya. Dan kita bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.